Mengenai ruang, masa dan permulaan alam, ini bukan catatan buku teks mahupun bukti kajian makmal. Ia hanyalah hasil renungan daripada fikiran yang tenang dan sihat. Datang daripada apa yang saya faham dan rasakan sendiri. Saya tidak menolak sains mahupun matematik. Banyak kajian yang benar dan tepat saya terima sepenuhnya. Namun wujud juga perbezaan pandangan. Kerana dalam ilmu pengetahuan, belum semuanya terbukti sepenuhnya dan belum semuanya cukup jelas untuk diterima akal dengan mutlak. Pandangan sains pada permulaan dikatakan tiada luar mahupun dalam. Segala sesuatu tersimpan rapat dalam satu titik yang sangat kecil. Semua jisim dan tenaga terkumpul padat di sana. Sehinggalah ia mencapai tahap tertentu lalu meletup. Ruang mula mengembang dan masa pun mula berjalan. Demikianlah huraian yang dikemukakan. Pandangan renungan saya. Saya berpendapat bahawa ruang itu sudah sedia wujud sejak azali dan segala yang ada juga telah pun wujud sejak awal. Alam ini tidak bermula semata-mata daripada satu letupan sahaja. Masa itu tetap masa, ruang itu tetap ruang. Bukan dicipta khas untuk makhluk berdaging. Bukan sekadar wujud untuk manusia atau haiwan bergerak. Cukup sekadar ada satu objek. Walaupun sekecil jarum atau kuman halus. Walaupun debu yang tidak dapat dilihat mata kasar. Walaupun teleskop paling canggih pun gagal menangkap rupanya. Jika ia wujud, maka ruang dan masa sudah ada bersamanya. Sebabnya, jika dikatakan segala sesuatu berada dalam satu titik, maka titik itu sendiri sudah pun merupakan objek yang nyata. Apabila objek itu wujud, masa terus berjalan. Ia tidak menunggu peristiwa besar berlaku dahulu. Tidak bermula selepas letupan atau perubahan berlaku. Selagi ada apa-apa yang wujud, ruang dan masa sudah sedia ada, serentak sejak awal. Kenapa wujud perbezaan pandangan ini? Kerana belum ada bukti yang cukup kukuh. Belum ada penjelasan yang sepenuhnya dapat diterima akal semua pihak. Jika bukti dan hujah cukup jelas dan logik, sudah pasti tiada lagi perbezaan pendapat itu. Masa itu tidak akan berhenti. Ia akan terus berjalan tanpa putus. Ada pihak berteori bahawa sesiapa yang masuk ke dalam lubang hitam, masanya akan terhenti dan menjadi beku. Walau bagaimanapun, saya tidak menolak teori atau pendapat orang lain. Setiap pandangan mempunyai hak dan hujah masing-masing. Cuma dengan pemikiran yang sihat dan waras, saya sukar membayangkan bagaimana masa itu boleh berhenti sepenuhnya. Setahu saya melalui pertimbangan yang jelas, walau di mana sekalipun, sama ada di dalam lubang hitam, lubang putih, di bumi, di planet lain, atau di mana-mana sahaja di alam semesta, masa tidak akan terhenti di mana-mana pun. Ia terus berjalan tanpa henti. Hanya proses, keadaan dan cara kejadian yang berbeza mengikut tempat. Tetapi masa itu sendiri tidak akan berhenti.